Pernah tak tuan-puan terfikir satu soalan yang benar-benar menakutkan? Kenapa ada warga emas yang setiap hari makan ubat darah tinggi ikut masa, tetapi tekanan darah mereka masih makin naik dan akhirnya tetap tidak dapat diselamatkan? Saya Dr. Ahmad Firdaus bin Rahman, sudah 45 tahun menangani pesakit jantung dan salur darah, dan saya sudah melihat terlalu banyak kisah yang meruntun hati seperti ini. Antara yang paling sukar saya lupakan ialah seorang pesakit lama saya pada musim bunga tahun lalu, Pakcik Ismail, 72 tahun, bekas guru sekolah, yang selama lebih 10 tahun tekanan darahnya sentiasa terkawal dan stabil. Tiba-tiba pada suatu hari, keluarganya terpaksa menghantarnya ke hospital dalam keadaan cemas. Tekanan darahnya melonjak hingga 210 dan pemeriksaan jantung menunjukkan denyutan yang sangat tidak teratur. Dia hampir-hampir tidak sempat diselamatkan. Ahli keluarganya menangis sambil bertanya kepada saya, "Doktor, kami selama ini ikut semua arahan. Dia makan ubat tepat pada waktunya. Kenapa masih jadi begini?" Selepas saya periksa dengan teliti satu persatu, punca sebenar yang kami temui amat mengejutkan. Rupanya penyebabnya ialah segelas jus limau gedang segar yang diminumnya setiap pagi. Ya, tuan-puan tidak salah dengar. Minuman yang kelihatan sihat dan menyegarkan itulah yang hampir meragut nyawanya. Berdasarkan dapatan terkini daripada tinjauan di hospital kami, sebanyak 78% pesakit darah tinggi sebenarnya tidak sedar bahawa mereka sedang mengulangi kesilapan ini. Mereka menyangka ubat yang diambil sudah tidak lagi berkesan, padahal hakikatnya masalah sebenar datang daripada 4 perkara biasa di sekeliling mereka yang selama ini tidak pernah dianggap berbahaya. Hari ini, apa yang saya mahu kongsikan dengan tuan-puan bukanlah teori perubatan yang susah difahami, tetapi pengetahuan harian yang sangat mudah, dan mungkin inilah ilmu yang boleh membantu menyelamatkan nyawa tuan-puan. Jika tuan atau puan juga sedang makan ubat darah tinggi, jika tuan atau puan juga risau tekanan darah masih tidak terkawal, saya benar-benar berharap tuan-puan teruskan menonton sampai habis kerana 4 pembunuh senyap yang akan saya bongkarkan sebentar lagi. Mungkin memang sudah lama ada di atas meja makan tuan-puan, mungkin juga sedang tersimpan diam-diam di dalam peti sejuk rumah sendiri. Kalau tuan-puan rasa perkara ini penting, tinggalkan angka 1 di ruangan komen supaya saya tahu berapa ramai yang benar perlu dengar perkara ini. Dan kalau hati tuan-puan tergerak, kongsikan juga dengan anak, adik-beradik, jiran atau sahabat yang tuan-puan sayang. Sekarang saya akan mulakan dengan yang paling berbahaya sekali, kerana ini bukan isu kecil. Ini isu yang boleh menentukan selamat atau tidaknya nyawa seseorang, dan kita mesti memandangnya dengan sangat serius. Kisah Encik Rahman yang saya sebut tadi sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Dalam sepanjang 45 tahun saya merawat pesakit, terlalu banyak kejadian seumpama ini berlaku di depan mata saya. Beliau seorang bekas guru berusia 72 tahun dari Seremban. Sangat berdisiplin, sangat patuh dengan rawatan, makan ubat tepat pada waktunya setiap hari, dan tekanan darahnya selama ini kekal sekitar 138/90. Boleh dikatakan agak stabil, tetapi hanya kerana segelas jus limau gedang yang diminum pada waktu pagi hampir berlaku malapetaka besar. Biar saya terangkan kepada tuan-puan dengan cara yang paling mudah. Tubuh kita ini seperti sebuah sistem yang sangat teliti, dan hati pula ibarat pusat kawalan utama. Hampir semua ubat yang masuk ke dalam badan perlu melalui hati dahulu sebelum dapat berfungsi dengan betul. Di dalam hati ada bahan khas yang bekerja seperti pekerja mahir dalam sebuah kilang. Tugas mereka ialah memecahkan ubat darah tinggi kepada bentuk yang sesuai supaya ia dapat diproses dan kemudian dikeluarkan dari badan. Tetapi di dalam limau gedang ada satu bahan yang nampak tidak berbahaya, padahal dialah pengacau besar di sebalik masalah ini. Bahan itu
bertindak seperti orang jahat yang datang mengganggu para pekerja tadi. Melemahkan mereka, membuatkan mereka tidak mampu menjalankan kerja seperti biasa. Akibatnya, ubat yang tuan-puan makan tidak dapat diuraikan dengan baik. Ia mula berkumpul dalam darah sedikit demi sedikit. Satu biji ubat yang sepatutnya biasa sahaja boleh menjadi seolah-olah 3 biji, malah 5 biji sekaligus. Itulah sebabnya pesakit tadi boleh mengalami tekanan darah, jatuh mendadak dan degupan jantung tidak teratur. Hakikatnya, ubat itu menjadi terlalu kuat dalam badannya, cuma dia sendiri tidak sedar apa yang sedang berlaku. Dan yang lebih menakutkan, kesan ini bukan berlaku untuk beberapa jam sahaja. Gangguan daripada limau gedang terhadap proses dalam hati boleh berlarutan selama 3 hari hingga seminggu. Ini bermakna, jika pagi ini tuan-puan minum segelas jus limau gedang, kesan ubat darah tinggi sepanjang beberapa hari berikutnya masih boleh terganggu. Bukan buah segar sahaja yang perlu diberi perhatian. Jus limau gedang, teh limau gedang, jem limau gedang, malah buah lain dalam keluarga sitrus yang serupa juga boleh membawa masalah yang sama. Saya juga pernah merawat seorang makcik berumur 68 tahun dari Shah Alam yang sangat gemar minum teh madu limau gedang. Pada fikirannya, minuman itu menyegarkan, menenangkan tekak dan baik untuk kesihatan. Tetapi selama 3 bulan, tekanan darahnya langsung tidak stabil, naik turun tanpa pola yang jelas. Ubat sudah ditukar beberapa kali namun tetap tidak menjadi. Selepas saya teliti satu demi satu tabiat pemakanannya, barulah puncanya ditemui. Rupanya minuman yang selama ini dianggap lembut dan sihat, itulah yang sedang mengganggu rawatannya setiap hari. Sebab itu, kalau tuan-puan sedang mengambil ubat darah tinggi, tolong ingat, perkara ini baik-baik. Apa sahaja makanan atau minuman yang berkaitan dengan limau gedang mesti dielakkan dengan tegas. Ini bukan soal berlebih-lebihan atau menakut-nakutkan. Ini soal menjaga keselamatan tubuh dan melindungi nyawa tuan-puan sendiri. Sekarang saya mahu beritahu tuan-puan tentang bahaya kedua yang jauh lebih tersembunyi. Inilah jenis ancaman yang mungkin tuan-puan jumpa setiap hari. Sentuh setiap hari. Makan sedikit demi sedikit setiap hari. Tetapi hampir tidak pernah benar-benar memikirkan betapa besarnya kesannya. Ia tidak duduk jauh dari kita. Ia ada dalam banyak rumah, ada di dapur, ada di meja makan dan kadang-kadang sudah menjadi sebahagian daripada selera harian ramai orang lama. Saya bercakap tentang makanan jeruk dan makanan yang terlalu masin seperti sayur jeruk, pes pedas, daging awet, telur masin, acar dan pelbagai lauk sampingan yang rasa kuat dan menyelerakan. Bagi ramai warga emas, inilah rasa yang susah hendak ditinggalkan. Ada yang kata, kalau makan tanpa sedikit rasa masin begini, nasi pun terasa hambak. Tetapi tahukah tuan-puan, makanan yang nampak biasa inilah sebenarnya antara tangan gaib yang paling kerap menolak tekanan darah naik semula tanpa disedari. Biar saya kira dengan tuan-puan secara mudah. Cadangan umum untuk orang dewasa ialah pengambilan garam harian, jangan melebihi sekitar 5 gram. Jumlah itu kecil sahaja, lebih kurang sekadar satu penutup botol kecil. Tetapi hanya dengan sedikit sahaja makanan masin tertentu, jumlah itu sudah hampir penuh. Kadang-kadang baru satu kali sarapan, garam yang masuk ke dalam badan sudah melepasi had yang sepatutnya. Dan yang lebih membimbangkan, ramai orang masih tersalah faham tentang garam. Mereka sangka yang dikira cuma garam yang ditabur semasa memasak. Padahal bukan begitu. Kicap, sos tiram, perencah segera, pes masakan, kuah pekat, semuanya membawa natrium yang tinggi. Garam yang tersembunyi inilah yang paling licik sebab ia masuk ke badan tanpa bunyi, tanpa rasa bersalah, tanpa kita betul perasan. Kesan natrium berlebihan terhadap tekanan darah sangat cepat dan sangat langsung. Apabila terlalu banyak natrium masuk, badan akan berusaha menyimpan lebih banyak air untuk mencairkan kepekatannya.
Bila air dalam badan bertambah, isi padu darah pun meningkat. Bila isi padu darah meningkat, tekanan ke atas salur darah juga naik. Bayangkan paip air di rumah. Kalau tekanan air naik mendadak, dinding paip terpaksa menahan beban yang lebih kuat. Kalau keadaan itu berlarutan, paip menjadi lemah dan mudah rosak. Salur darah dalam badan kita juga begitu. Malah natrium bukan sekadar menambah beban, ia juga membuat dinding salur darah menjadi lebih sensitif dan lebih mudah mengecut. Itu seperti memasang satu pegas yang boleh menegang bila masa. Saya pernah merawat seorang pakcik bernama Encik Saleh, bekas tukang masak dari Ipoh. Sejak muda, dia memang suka rasa yang kuat. Lauk mesti masin, sayur mesti jeruk, makan pula mesti ada sedikit sesuatu yang tajam rasanya untuk membuka selera. Dia sudah makan beberapa jenis ubat darah tinggi, tetapi bacaan tetap tidak cantik. Akhirnya saya minta dia cuba berhenti semua makanan jeruk dan semua lauk awet yang masin, kemudian tukar kepada makanan yang lebih ringan dan kurang perasa. Dalam masa 2 minggu sahaja, tekanan darahnya turun dengan ketara. Sampai hari ini, dos ubatnya pun sudah jauh berkurang. Itulah kuatnya kesan natrium. Ia boleh menolak ke tepi hasil usaha ubat yang tuan-puan makan setiap hari. Tetapi timbul pula satu soalan. Adakah ini bermakna kita langsung tidak boleh ambil garam? Jawapannya tentu tidak. Badan tetap perlukan sedikit natrium untuk menjalankan fungsi normal. Yang penting ialah belajar menggunakan garam dengan lebih bijak. Tuan-puan boleh bantu rasa makanan dengan bahan semula, jadi seperti jus limau, daun ketumbar, bawang putih, halia atau herba segar. Ada juga yang memilih garam rendah, natrium sebagai alternatif. Itu boleh dipertimbangkan, tetapi perlu berhati-hati. Sesetengah jenis garam begitu mengandungi kandungan kalium yang lebih tinggi. Jadi kalau tuan-puan sedang mengambil ubat tertentu yang menahan kalium dalam badan, penggunaannya perlu lebih cermat dan tidak boleh dibuat secara sembarangan. Sekarang mari kita masuk kepada bahaya yang ketiga, dan inilah bahagian yang paling ramai orang tidak sangka sama sekali. Kalau yang tadi masih boleh diterima akal oleh sesetengah orang, yang ini benar-benar akan membuat ramai warga emas terdiam seketika. Bahan yang saya maksudkan ialah minuman yang sangat biasa, sangat akrab dengan rutin pagi dan hampir selalu dianggap lambang pemakanan sihat, iaitu susu. Tuan-puan mungkin terus rasa hairan. Bukankah susu itu berkhasiat, baik untuk tulang, baik untuk tenaga dan sudah lama menjadi amalan ramai orang tua setiap pagi. Jadi macam mana pula susu boleh mengganggu ubat darah tinggi? Di sinilah letaknya masalah sebenar. Masalahnya bukan semata-mata pada susu itu sendiri, tetapi pada waktu ia diminum. Ramai orang ada tabiat yang sama. Bangun pagi, terus makan ubat, kemudian disambung dengan segelas susu. Pada fikiran mereka, itu langkah yang baik. Ubat sudah diambil, badan pula terus dapat zat. Nampak seperti dua manfaat dalam satu masa. Tetapi hakikatnya, kebiasaan yang kelihatan bijak ini boleh menyebabkan ubat yang dimakan itu menjadi jauh kurang berkesan. Susu mengandungi protein dan juga kalsium yang tinggi. Apabila bahan-bahan ini bertemu dengan ubat dalam perut pada waktu yang sama, ia boleh menghasilkan satu keadaan di mana ubat itu terikat dan sukar diserap oleh tubuh. Kalau mahu dibayangkan dengan cara mudah, anggaplah molekul ubat itu seperti benda kecil yang sepatutnya masuk ke dalam badan untuk bekerja. Tetapi, protein dan kalsium ini datang seperti tali halus yang membelit ubat itu rapat-rapat, lalu menjadikannya seperti terkurung dalam bekas tertutup. Bila sudah jadi begitu, tin usus sukar menyerapnya dan akhirnya sebahagian daripada ubat itu hanya keluar semula tanpa sempat memberi kesan yang sepatutnya. Ini bermakna, tuan-puan mungkin rasa sudah makan dos penuh, padahal badan sebenarnya cuma sempat menggunakan sebahagian sahaja. Ada kajian yang menunjukkan keadaan begini boleh mengurangkan penyerapan ubat dengan jumlah yang sangat besar. Maksudnya, sebiji ubat yang diharap dapat bekerja sepenuhnya
mungkin cuma tinggal separuh daya sahaja selepas masuk ke dalam badan. Saya masih ingat seorang pesakit saya, Encik Faizal, seorang bekas akauntan dari Johor Bahru. Tekanan darahnya sudah lama turun naik dan sangat sukar distabilkan. Ubat sudah bertukar beberapa kali, tetapi bacaan tetap tidak cantik. Ketika itu, doktor lain hampir mahu menaikkan lagi kekuatan rawatan. Namun, apabila saya duduk dan teliti satu persatu tabiat pagi beliau, akhirnya saya jumpa puncanya. Rupanya, selama bertahun-tahun, dia memang menelan ubat darah tinggi dengan susu suam setiap pagi. Dia fikir itu lebih baik daripada air kosong. Saya minta beliau ubah satu perkara sahaja. Mulai hari itu, ubat perlu ditelan dengan air suam dan susu hanya boleh diminum sekurang-kurangnya 2 jam kemudian. Hanya dengan perubahan yang nampak kecil itu, dalam masa sebulan bacaan tekanan darahnya mula turun dengan jauh lebih baik. Dos ubat tidak perlu ditambah dan dia juga dapat mengelakkan lebih banyak kesan sampingan. Jadi, cara yang betul sangat mudah tetapi mesti disiplin. Selepas bangun pagi, makan ubat darah tinggi dengan air suam. Selepas itu, tunggu sekurang-kurangnya 2 jam sebelum minum susu atau mengambil makanan tenusu yang lain. Kenapa perlu tunggu selama itu? Kerana kebanyakan ubat darah tinggi memerlukan sekitar 1 hingga 2 jam untuk berada dalam perut dan diserap dengan lebih lengkap. Selepas proses itu selesai, barulah susu tidak lagi mengganggu perjalanan ubat tersebut. Dan perkara ini bukan terhad kepada susu sahaja. Yogurt, keju, minuman soya dan makanan lain yang tinggi protein atau kalsium juga perlu dijarakkan daripada waktu makan ubat. Nampak kecil, tetapi kesannya boleh menentukan sama ada ubat benar-benar membantu atau sekadar masuk dan keluar tanpa sempat melindungi tubuh tuan-puan. Sekarang kita sampai kepada pembunuh senyap yang paling berbahaya, yang tahap ancamannya bukan sekadar lebih tinggi sedikit, tetapi jauh mengatasi 3 yang tadi jika digabungkan sekalipun. Inilah bahaya yang paling ramai orang pandang ringan, sedangkan inilah juga yang paling ganas kesannya kepada orang yang sedang makan ubat darah tinggi. Bahan itu ialah alkohol, sama ada wain, arak, bir atau apa sahaja minuman yang mengandungi unsur memabukkan. Ramai orang akan berkata, "Doktor, saya bukan minum selalu pun, cuma sesekali sahaja, sedikit sahaja." Bukankah ada orang kata, minum sedikit itu baik untuk jantung? Inilah salah faham lama yang sudah terlalu lama beredar dari mulut ke mulut. Dan saya perlu cakap dengan sangat tegas bagi sesiapa yang sedang mengambil ubat darah tinggi, alkohol bukan lagi minuman biasa. Ia boleh menjadi racun yang membuka jalan kepada bahaya yang sangat besar. Kenapa saya cakap begitu? Kerana pertembungan antara alkohol dan ubat darah tinggi berlaku dalam 2 arah sekaligus dan kedua-duanya sangat berbahaya. Pertama, alkohol sendiri boleh mengembangkan salur darah. Bila tuan-puan minum, salur darah menjadi lebih terbuka dan tekanan darah boleh jatuh secara mendadak. Kalau pada waktu yang sama, ubat darah tinggi masih sedang bekerja dalam badan, kesannya menjadi seperti 2 hentakan serentak. Tekanan darah boleh merosot dengan begitu cepat sehingga turun ke tahap yang sangat berbahaya. Saya pernah melihat seorang pesakit bernama Encik Harun dari Melaka. Selama ini tekanan darahnya agak terkawal. Makan ubat pun teratur. Tidak pernah ada masalah besar. Suatu malam, dia pergi ke majlis kawan lama. Dia fikir kalau sekadar seteguk 2 bir, tentu tidak mengapa. Tetapi pada tengah malam, ketika dia bangun untuk ke tandas, dia tiba-tiba terasa berpusing, pandangan gelap, lalu terjatuh ke lantai. Keluarganya cemas dan terus membawanya ke hospital. Bila diperiksa, tekanan darahnya turun ke paras yang sangat rendah sampai sudah masuk tahap yang benar-benar membahayakan. Namun itu belum yang paling menakutkan. Kesan alkohol menurunkan tekanan darah itu bukan kekal. Selepas beberapa jam, apabila alkohol selesai diproses oleh badan, salur darah boleh mengecut semula secara mendadak.
waktu itulah tekanan darah boleh melambung naik dengan cepat, kadang-kadang lebih tinggi daripada biasa. Bayangkan, satu hari badan terpaksa menahan tekanan yang jatuh mendadak, kemudian melompat naik semula. Keadaan ini seperti menaiki gelombang yang terlalu ganas dan salur darah di otak serta jantung terpaksa menanggung kejutan yang amat berat. Dalam keadaan begini, risiko untuk berlaku stroke, pendarahan otak atau serangan jantung boleh meningkat dengan sangat menakutkan. Bukan itu sahaja, alkohol juga mengganggu keupayaan hati untuk memproses ubat. Kita semua tahu, kebanyakan ubat darah tinggi perlu melalui hati sebelum dapat diuruskan dengan baik. Tetapi, apabila hati sedang sibuk memecahkan alkohol, tumpuannya terhadap ubat akan berkurang. Akibatnya, ubat boleh tinggal lebih lama dalam badan dan risiko kesan toksik juga boleh meningkat. Dan ada satu lagi, bahaya yang lebih licik. Alkohol boleh menutup tanda amaran awal daripada ubat darah tinggi. Rasa pening, badan lemah, degupan terlalu perlahan, kepala terasa melayang, semua ini kadang-kadang tidak disedari kerana tubuh sudah berada dalam keadaan mamai akibat alkohol. Bila pesakit mula sedar ada sesuatu yang tidak kena, selalunya keadaan sudah menjadi jauh lebih serius. Jadi apa nasihat saya? Kalau tuan-puan sedang mengambil ubat darah tinggi, buang terus harapan untuk minum walaupun sedikit. Jangan simpan rasa yakin kononnya sekali-sekala tidak apa. Jangan percaya lagi pada kata bahawa sedikit minuman memabukkan itu menyihatkan. Bagi orang yang sedang bergantung pada ubat untuk mengawal tekanan darah, setiap titis boleh menjadi pencetus kepada akibat yang tidak mampu kita undur semula. Sekarang kita sudah bongkarkan 4 pembunuh senyap yang selama ini mungkin berada dekat sekali dengan hidup harian tuan-puan. Selepas ini, mari kita ubah arah seketika. Saya mahu tunjukkan pula makanan yang boleh membantu tubuh kita dengan lebih baik, makanan yang boleh menjadi sahabat kepada tekanan darah, bukan musuh yang diam-diam merosakkannya. Selepas bertahun-tahun melihat sendiri bagaimana tekanan darah boleh berubah hanya kerana perkara yang ramai orang anggap remeh, dan saya sampai pada satu kesimpulan yang sangat jelas. Ada 3 jenis zat yang peranannya begitu penting, sehingga saya sendiri menganggapnya sebagai 3 pelindung utama untuk membantu tubuh mengekalkan tekanan darah yang lebih stabil. Yang pertama ialah kalium. Dalam badan kita, kalium dan natrium sentiasa bergerak seperti 2 kuasa yang saling menahan dan saling melengkapi. Bila natrium terlalu banyak, tekanan darah cenderung naik. Tetapi, bila kalium mencukupi, buah pinggang dibantu untuk menyingkirkan lebihan natrium keluar dari badan. Dan pada masa yang sama, salur darah juga menjadi lebih mudah mengembang. Lalu, tekanan dalam aliran darah dapat dikurangkan. Tuan-puan mungkin tertanya-tanya, di mana hendak dapatkan kalium ini dengan cara yang mudah? Pisang ialah contoh yang paling ramai orang kenal. Sebiji pisang sederhana boleh membekalkan sekitar 400 mg kalium, tetapi ada makanan yang lebih tinggi lagi. Contohnya kentang. Sebiji kentang bakar bersaiz sederhana boleh memberi jumlah yang jauh lebih besar. Bayam juga sangat baik. Malah separuh mangkuk bayam yang dimasak pun sudah memberi bekalan yang cukup bermakna. Selain itu, oren, kiwi dan tomato juga antara sumber yang sangat membantu. Orang dewasa biasanya memerlukan sekitar 3,500 hingga 4,000 mg kalium sehari. Bunyinya besar, tetapi sebenarnya tidak susah untuk dicapai jika disusun dengan bijak. Sarapan dengan sebiji pisang, tengah hari dengan kentang, malam pula dengan sedikit bayam, sudah membawa tubuh lebih dekat kepada jumlah yang diperlukan. Pelindung kedua ialah asid folik. Ramai orang menyangka zat ini hanya penting untuk wanita hamil. Tetapi bagi orang yang ada masalah tekanan darah, asid folik juga memegang peranan yang sangat penting. Setiap hari, bahagian dalam salur darah kita menerima pelbagai tekanan
dan kerosakan halus. Ada satu bahan dalam darah yang bila terlalu tinggi, ia bertindak seperti permukaan kasar yang menggesel dinding salur darah dari dalam sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, keadaan ini boleh mempercepatkan kerosakan salur darah dan menolak tubuh ke arah pengerasan pembuluh. Di sinilah asid folik memainkan peranan besar kerana ia membantu mengurangkan bahan tersebut dan melindungi keadaan salur darah dengan lebih baik. Dalam pengalaman saya, merawat pesakit darah tinggi, bukan sedikit yang turut mempunyai masalah ini serentak. Dan kumpulan seperti ini biasanya berdepan risiko angin ahmar yang lebih tinggi berbanding pesakit lain. Jadi, di mana hendak cari asid folik? Pilihan yang paling baik selalunya datang daripada sayur hijau gelap seperti bayam, sawi, asparagus dan brokoli. Kekacang juga sangat bagus termasuk kacang hijau, kacang soya dan kacang merah. Hati ayam atau hati lembu juga mengandungi asid folik yang tinggi, tetapi pengambilannya perlu sederhana. Keperluan hariannya tidaklah terlalu besar. Jadi jika pemakanan dijaga dengan baik, tubuh biasanya boleh mendapat cukup daripada makanan harian. Pelindung ketiga ialah vitamin D. Ramai orang mengenalinya sebagai vitamin cahaya matahari kerana tubuh kita memang banyak bergantung pada sinaran matahari untuk menghasilkan zat ini. Semakin banyak pemerhatian menunjukkan bahawa kekurangan vitamin D sangat kerap muncul bersama masalah tekanan darah tinggi. Vitamin ini membantu tubuh mengawal satu sistem yang sangat penting dalam mengatur tekanan darah. Jika sistem itu terlalu aktif, tekanan darah akan cenderung meningkat. Dalam masa yang sama, vitamin D juga membantu menjaga kesihatan lapisan dalam salur darah dan mengekalkan keanjalannya. Dalam kalangan pesakit yang saya temui, terlalu ramai yang sebenarnya kekurangan vitamin ini tanpa mereka sedar. Cara paling mudah untuk mendapatkannya ialah dengan pendedahan cahaya matahari yang sesuai pada waktu pagi sebelum matahari terlalu terik atau lewat petang ketika cahayanya lebih lembut. Dedahkan lengan dan kaki sekitar 15 hingga 20 minit. Dari segi makanan, ikan laut seperti salmon, tin tuna dan sardin ialah pilihan yang baik. Kuning telur juga ada sedikit vitamin ini, begitu juga cendawan yang didedahkan kepada cahaya matahari. Jika seseorang didapati benar-benar kekurangan, barulah tambahan khas perlu dipertimbangkan dengan pemantauan yang betul. Inilah 3 pelindung yang saya mahu. Tuan-puan ingat baik-baik. Selepas kita berbicara tentang apa yang boleh merosakkan ubat dan mengganggu tekanan darah, sekarang kita juga perlu tahu bahawa tubuh masih boleh dibantu asalkan kita beri kepadanya sokongan yang betul pada masa yang betul dan dengan cara yang betul. Sekarang kita sudah memahami 3 pelindung utama yang sangat membantu tubuh menstabilkan tekanan darah. Tetapi saya juga mahu tuan-puan tahu satu perkara yang lebih besar daripada itu. Ubat yang betul memang penting, makanan yang betul juga sangat penting. Namun selain 2 perkara itu, cara hidup seharian sering menjadi penentu sebenar sama ada tekanan darah benar dapat dikawal dengan baik atau hanya turun naik tanpa arah. Dalam pengalaman saya yang sudah lebih 40 tahun merawat pesakit, saya semakin yakin bahawa rawatan yang paling berkesan bukan hanya datang daripada ubat di tangan, tetapi juga daripada disiplin hidup yang diamalkan setiap hari. Ubat boleh membantu, tetapi tabiat hidup yang baik selalunya mampu menguatkan hasil rawatan berkali ganda. Sebab itu, saya selalu pegang satu prinsip mudah. Kalau seseorang sanggup menjaga cara hidupnya dengan konsisten, tubuhnya akan memberi kerjasama yang jauh lebih baik. Saya ringkaskan semuanya kepada beberapa amalan hidup yang sangat penting dan jika tuan-puan dapat menjaganya dengan sabar, pengkawalan tekanan darah biasanya akan menjadi jauh lebih stabil daripada hanya bergantung kepada ubat semata-mata. Perkara yang pertama ialah bergerak dengan cara yang betul. Ramai orang yang ada tekanan darah tinggi takut
untuk bersenam kerana mereka bimbang tekanan darah akan naik. Sebenarnya itu satu tanggapan yang kurang tepat. Aktiviti yang dilakukan dengan sesuai boleh menjadi bantuan semula jadi yang sangat kuat untuk tubuh. Yang perlu dijaga ialah jenis pergerakan itu. Kita tidak mahu senaman yang terlalu mengejut, terlalu kuat atau terlalu memaksa seperti mengangkat beban yang terlalu berat, berlari terlalu laju atau permainan yang terlalu lasak. Untuk orang yang ada tekanan darah tinggi, pilihan yang lebih baik ialah gerakan yang lembut tetapi berterusan seperti berjalan kaki, berjalan laju, berjoging perlahan, berenang, tai chi atau senaman regangan yang menenangkan tubuh. Tempoh yang sesuai biasanya sekitar setengah jam setiap kali, sekurang-kurangnya 5 kali seminggu. Tanda paling mudah ialah badan terasa sedikit berpeluh tetapi masih boleh bercakap dengan selesa. Waktu bersenam juga perlu dipilih dengan bijak. Pada awal pagi, terutama antara waktu yang terlalu dekat dengan saat bangun tidur, tekanan darah biasanya memang lebih tinggi. Jadi waktu itu kurang sesuai untuk pergerakan yang berat. Waktu petang atau lewat senja selalunya lebih baik. Saya pernah merawat seorang pesakit bernama Encik Zulkifli dari Taiping. Selepas bersara, beliau mula berjalan laju di taman setiap petang selama hampir 1 jam. Dalam masa 3 bulan, bacaan tekanan darahnya turun dengan nyata dan dos ubat yang perlu diambil juga menjadi lebih rendah. Perkara kedua ialah tidur dan rutin harian yang teratur. Tekanan darah kita bukan bergerak secara rawak. Ia mengikut rentak tubuh yang sangat halus sepanjang 24 jam. Biasanya, waktu malam ialah masa tubuh menurunkan tekanan secara semula jadi. Manakala awal pagi pula menjadi saat tekanan darah mula naik semula. Jika seseorang kerap berjaga lewat, tidur, tidak tentu masa atau hidup dalam jadual yang bercelaru, rentak ini akan terganggu. Akibatnya, tekanan darah pada waktu malam tidak turun seperti sepatutnya dan beban ke atas jantung serta salur darah menjadi lebih berat. Sebab itu, saya sangat galakkan supaya tidur lebih awal, sebaik-baiknya sebelum jam 10 malam, kemudian bangun pada waktu yang hampir sama setiap pagi dengan jumlah tidur yang cukup sekitar 7 hingga 8 jam. Tetapi bukan tempoh sahaja yang penting. Mutu tidur juga perlu dijaga. Sebelum tidur, elakkan rancangan yang terlalu merangsang fikiran, elakkan terlalu lama menatap telefon dan cuba beri ruang kepada tubuh untuk bertenang. Mendengar sesuatu yang lembut atau mengambil nafas perlahan-perlahan kadang-kadang sudah cukup membantu tubuh masuk ke dalam keadaan rehat yang lebih baik. Perkara ketiga ialah menjaga emosi. Inilah bahagian yang ramai orang pandang kecil, padahal kesannya kepada tekanan darah sangat besar. Tuan-puan tentu pernah melihat sendiri selepas bertengkar, selepas terlalu marah, selepas hati terlalu berat, kepala terasa tegang, dada berdebar dan tekanan darah seperti melonjak naik dalam masa yang singkat. Itu bukan kebetulan. Emosi yang bergelora benar-benar memberi kesan terus kepada tubuh. Sebab itu, mengawal tekanan darah bukan hanya soal apa yang dimakan atau ubat apa yang ditelan, tetapi juga soal bagaimana hati dan fikiran dijaga. Belajar menenangkan diri, menjaga perasaan supaya tidak mudah meledak dan membiasakan jiwa dengan keadaan yang lebih damai sangat besar ertinya untuk tubuh. Bila berdepan perkara yang membuat hati tidak tenang, cuba berhenti seketika. Tarik nafas dalam-dalam, keluar berjalan perlahan atau duduk diam sambil mendengar sesuatu yang menenangkan. Kadang-kadang tindakan yang nampak kecil itulah yang menyelamatkan tubuh daripada satu lonjakan tekanan yang tidak perlu. Jadi, selepas kita bercakap tentang makanan yang membantu, saya mahu tuan-puan ingat bahawa gaya hidup ialah akar yang menguatkan semuanya. Bila tubuh disokong dengan gerakan yang sesuai, tidur yang teratur,
dan jiwa yang lebih tenang. Ubat akan bekerja dengan lebih baik. Makanan yang baik akan memberi hasil yang lebih nyata dan tekanan darah juga akan menjadi lebih mudah dikawal dari hari ke hari. Bila hati mula terasa sempit dan fikiran tidak tenang, cuba alihkan tumpuan dengan cara yang lebih lembut. Mendengar muzik yang menenangkan, berbual dengan kawan lama atau duduk seketika bersama orang yang membuat hati terasa lapang, semuanya boleh membantu meredakan ketegangan dalam diri. Ada juga orang yang sesuai dengan senaman seperti Tai Chi atau yoga, kerana pergerakan begini bukan sahaja menggerakkan tubuh tetapi juga membantu menenangkan jiwa dan melatih sabar dari dalam. Dan satu lagi perkara penting yang ramai orang selalu abaikan ialah pemantauan berkala. Dalam pengurusan tekanan darah tinggi, kesilapan yang paling biasa ialah bergantung pada rasa badan sendiri. Dan bila rasa okey, mereka fikir tidak perlu periksa. Bila sudah pening, lemah atau tidak selesa, barulah teringat tentang ubat dan tekanan darah. Masalahnya, perubahan tekanan darah selalunya berlaku secara senyap. Ia tidak semestinya memberi amaran yang jelas. Apabila badan mula memberi tanda, kadang-kadang keadaan sudah jauh lebih serius daripada yang disangka. Sebab itu, saya sangat menggalakkan supaya setiap rumah yang ada ahli keluarga dengan tekanan darah tinggi menyediakan alat pemeriksa tekanan darah yang boleh dipercayai. Ukur pada waktu yang tetap setiap hari, 2 kali sudah memadai. Sekali pada waktu pagi selepas bangun tidur, selepas ketandas dan selepas duduk diam seketika. Sekali lagi pada waktu malam sebelum tidur. Setiap bacaan itu jangan dibiarkan begitu sahaja. Catatkan dengan teliti dan bawa rekod itu semasa bertemu doktor. Bila ada rekod yang konsisten, doktor boleh melihat corak perubahan tekanan darah dengan lebih tepat dan menyesuaikan rawatan mengikut keadaan sebenar badan tuan-puan. Semasa mencatat bacaan, cuba juga tulis sekali keadaan pada hari itu, sama ada ubat diambil seperti biasa atau tidak, apa yang dimakan, sama ada bersenam dan bagaimana keadaan emosi pada hari tersebut. Dari situ, punca yang mendorong tekanan darah naik atau turun akan lebih mudah dikenal pasti dan perubahan yang dibuat selepas itu menjadi lebih tepat dan lebih berguna. Sekarang kita sudah melihat keseluruhan gambaran pengurusan tekanan darah tinggi dari pelbagai sudut. Kita sudah bercakap tentang makanan yang perlu dielakkan, zat yang boleh membantu, cara makan ubat yang lebih selamat dan juga tabiat hidup yang memberi kesan besar dari hari ke hari. Kalau saya hendak ringkaskan semuanya untuk tuan-puan, sebenarnya pengurusan tekanan darah tinggi tidaklah serumit yang ramai bayangkan. Yang paling penting ialah melihatnya secara menyeluruh dan menjaganya dengan cara yang teratur. Pertama, jauhi 4 pembunuh senyap yang paling kerap merosakkan kawalan tekanan darah. Buah sitrus tertentu boleh membuat ubat terkumpul terlalu banyak dalam badan. Makanan jeruk dan terlalu masin boleh menolak kesan ubat. Susu yang diminum pada waktu yang salah boleh mengganggu penyerapan ubat. Alkohol pula boleh menyebabkan tekanan darah turun dan naik secara mendadak dengan cara yang sangat berbahaya. Kedua, bantu tubuh dengan 3 pelindung penting. Kalium membantu mengeluarkan lebihan natrium dan menyokong tekanan darah yang lebih seimbang. Asid folik membantu menjaga salur darah daripada kerosakan halus yang berpanjangan. Vitamin D pula membantu tubuh mengawal sistem yang berkait rapat dengan tekanan darah. Ketiga, jaga 4 amalan hidup yang menjadi asas utama, iaitu bergerak dengan lembut tetapi konsisten, tidur yang cukup dan berkualiti, emosi yang lebih tenang dan stabil, serta pemantauan tekanan darah secara tetap dan tepat. Semua langkah ini nampak mudah bila disebut satu persatu, tetapi untuk melakukannya setiap hari memang memerlukan kesabaran, disiplin dan keazaman yang sebenar. Namun saya benar-benar mahu tuan-puan ingat satu perkara, tekanan darah tinggi itu sendiri bukanlah perkara yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan
ialah bila seseorang tidak faham tentangnya, memandangnya ringan dan membiarkannya bergerak tanpa kawalan. Kalau tuan-puan sudi belajar, sudi ubah sedikit demi sedikit dan sudi teruskan usaha walaupun perlahan, tekanan darah sebenarnya sangat boleh dikawal. Dalam perjalanan saya merawat pesakit selama puluhan tahun, saya sudah melihat terlalu banyak kesedihan yang berpunca daripada tekanan darah yang diabaikan. Tetapi saya juga melihat ramai yang berjaya mendapatkan semula tubuh yang lebih stabil dan hidup yang lebih tenang hanya kerana mereka memilih untuk mengurusnya dengan ilmu dan disiplin. Kesihatan tuan-puan bukan terletak pada nasib semata-mata. Ia banyak bergantung pada pilihan yang dibuat setiap hari. Setiap keputusan yang betul, walaupun kecil, sedang membawa tuan-puan selangkah lebih dekat kepada usia yang lebih panjang dan hidup yang lebih sejahtera. Jadi tolong ingat baik-baik apa yang kita bincangkan hari ini. Mulakan dari sekarang. Lihat semula apa yang ada di atas meja makan. Betulkan semula jadual harian. Lembutkan semula keadaan hati. Periksa semula tekanan darah dengan lebih teratur. Kesihatan bukan hadiah yang turun sendiri. Kesihatan ialah hasil daripada kebijaksanaan dan ketekunan yang dijaga hari demi hari. Kalau tuan-puan rasa perkongsian hari ini bermanfaat, berikan sokongan dan kongsikan kepada orang di sekeliling yang juga memerlukannya. Teruskan bersama kami kerana saya akan terus bawakan lebih banyak ilmu kesihatan yang praktikal dan mudah diamalkan dalam kehidupan harian. Dan kalau tuan-puan ada sebarang persoalan tentang tekanan darah tinggi, tinggalkan saja di ruangan komen. Saya akan cuba bantu jelaskan sebaik mungkin. Semoga tekanan darah tuan-puan semakin stabil, tubuh semakin kuat dan hidup semakin tenang. Kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang.